gerakan Islam. Tanpa usrah, maka jumud, gerakan kita akan jumud, tak dapat melahirkan amilin. Kita ni semua ni yang ada bertahan hari ni, ya, kita ni bertahan sampai ke sini berkat daripada usrah-usrah yang dijalankan di kampus. Boleh jadi di kampus, boleh jadi di cawangan-cawangan kita dulu, boleh jadi di usrah-usrah di peringkat gerakan itu, persatuan kita. Ya. Inilah dia. Sebab usrah ni dia ada sedikit jihad. Usrah ni tuan-tuan dia ada jihad. Apa dia jihad dia tu? Jihadnya ialah dia bergerak pergi cari dekat mana usrah tu berjalan. Bila ada perintah nakib malam ni usrah, dekat situ dia ada perjuangan jihad. Jadi dia batalkan semua perkara, dia akan utamakan usrah. Sebab tu usrah ni dia hidup, dia ada roh. Maksudnya dia akan menjadikan ahli dia itu mengutamakan usrah daripada benda-benda lain. Jadi kita pun kena gitu. Usrah ni utamakan daripada perkara-perkara lain. Kita luangkan masa hadir usrah ni, abaikan perkara-perkara lain. Boleh tak begitu, tuan-tuan? Sebab itulah tak namanya tarbiyah. Datanglah apa pun, ya, datanglah BMX pun kat rumah kita kata kita nak pergi usrah, sebab usrah itu lebih utama. Islam itu akan jumud dan tidak dapat melahirkan amilin. Apa dia amilin? Petugas, pekerja agama Allah. Kita tak akan dapat lahirkan. Sebab usrah ni dia pertama, dia sedia untuk terima tugas. Yang ni lama dah kita tak buat. Muslimat mungkin dia buat. Muslimat ada terlibat usrah online tu lagi kan? Ada lagi tak? Yang peringkat Muslimin lagi hebat. Empat buku ni nak tip bentang. Muslimat empat ni dia agih. So fikrah ni seorang ni baca. Apa ni baca. Yang ni baca. Yang ni baca. Jadi 4 pembentang. Dia bercakap. Bila dia bercakap, tuan-tuan, sahabat sekalian, dia akan terbiasa bercakap. Sebab tu tengok ceramah-ceramah politik daripada tokoh-tokoh PAS. Hebat tak? Hebat, tuan-tuan. Cuba tengok pemuda. Kan? Kita tengok pemuda PAS Malaysia. Kan? Kita tengok dia berucap, wah, dia berbahas. Ini semua mula daripada mana? Mula dalam usrah lah, sahabat sekalian. Dalam usrah, jamaah yang bersedia untuk mengislahkan diri. Nampak tu? Jadi kita ni kena bersedia usrah ni untuk islahnya apa dia? Membaiki. Kalau kita ni tak banyak ilmu, tak banyak lagi kefahaman Islam, kita akan jadikan usrah ni untuk kita dapat tambah kefahaman Islam. Kalau usrah ni kita tak berani cakap, baca ayat Quran pun tak berani, jadi dalam usrah ni lah kita nak baca Quran, dan dalam usrah ni lah juga kita dapat memahamkan isi kandungan Al-Quran. Sebenarnya kalau usrah zaman-zaman dulu, dia ada tugasan. Tadi kan